Adanya perbahasan dalam kalangan para ulama, adakah semua emas dan perak ada zakat? Ada pembahagian dan perincian di mana sebahagian ulama membezakan antara emas dan perak yang digunakan untuk perhiasan dan yang digunakan untuk simpanan. Ini pun ada khilaf. Tapi kalau perhiasan emas itu menurut sebahagian ulama hanya diharuskan bagi perempuan. Emas dan perak perhiasan tidak ada zakat menurut sebahagian para ulama. Antara sebabnya ialah kerana dia adalah untuk kegunaan seharian yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Seperti mana halnya dengan hadis tidak ada zakat pada kuda. Ya, kerana dia digunakan untuk pribadi dan untuk kegunaan seharian. Maka demikian dengan emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan, maka tidak ada zakatnya menurut sebahagian para ulama. Walau bagaimanapun, mengenangkan tidak ada dalil yang sahih dan jelas mengenai pembahagian tersebut. Apa yang ada dipertikaikan dan diperselisihkan. Pendek kata, tidak ada dalil yang sahih dan jelas menetapkan bahawa zakat atau perak yang digunakan sebagai perhiasan tidak ada zakat. Tidak ada riwayat yang sedemikian. Saya secara peribadi cenderung kepada pandangan yang kata bahawa asalkan dia emas atau perak, jika telah cukup nisab dan haul, maka ada bahagian zakatnya. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam.